Ramai wanita masa mudanya dia kuat untuk taat suami, tapi bila usia tua dia dah tak kuat. Dia dah tak kuasa, dia kata. Makcik dah tak kuasa dah dengan pakcik tu Malas dah nak layan. Entahlah, buat hal dia, makcik buat hal makcik. Senang Makcik dengan kawan makcik, dia nak makan, makcik masak, hidang. Lepas tu makcik keluar. Nak tengok muka dia pun dah tak lalu dah. Aduh, nak berkepit-kepit lagi, nak sontoh-sontoh lagi makcik. Saya pun ingatkan, makcik dah jadi isteri yang baik 20 tahun. Jangan mati dalam keadaan menjadi isteri derhaka. Ramai yang berjuang ni, tetapi Allah uji sampai akhir perkahwinan. Jadi tolong ingat, ujian bukan kita ingat dah tua makin kurang ujian, tidak. Datang macam-macam ujian. Biarlah kita mati berjuang menjadi isteri yang baik. Walaupun kita tidak dapat balasan di dunia, suami balas baik semula, tak apa. Sebab yang layak membalas kebaikan isteri yang baik hanyalah Allah.